But inilah politik. Tengok. Fitnah. Ingat tak video yang Amdap mantap? Orang Hafiz, kalau orang Hafiz tengoklah. Amdap mantap dia kata. Orang Hafiz, kau ni apa benda orang Hafiz? Kau lupa ke ni? Ni video ni. Boleh. Saya buat solat hajat. Saya buat solat hajat. Macam gitu je bodohkan orang Melayu. UMNO lah. Okey, masuk. Tiga kali. Amdap mantap. Amdap mantap. Okey, habis ya. Okey, slogan. Okey. 3, 2, 1. Amdap mantap. Boleh. Okey, saya buat solat hajat. Fitnah apa? Siapa yang fitnah? Ni budak-budak UMNO ni. Budak-budak UMNO. Seorang tu, dalam video ni, setiausaha politik kepada pegawai khas katanya, kepada Zahid. Ni, Amdap mantap ni. Oh, fitnah. Kita tak fitnah. Dan saya tengok, oh, ini PAS fitnah. Bersatu fitnah. Pembangkang fitnah. Amdap mantap ni korang. Kita ni panggil Amdap. Korang appreciate Amdap mantap. Lepas tu sekarang nak pilihan raya, oh ini semua fitnah. Fitnah kepala otak kau. Fitnah ke? Anak-anak ni jauh fitnah ke? Fitnah ke? Cukuplah kalau kata fitnah. Tu bukti ada lah. Sekarang, kalau mana-mana yang bagi tahu, sebab saya tengok kempen, saya dia pakai artis, kenal lah artis ni. Artis pelawak. Inilah, nampak? Dia orang punya terdesak ni, pelawak pun dia pakai. Nampak? Sebab dia rasa korang bodoh. Dia pakai pelawak. Jadi, dia ni suka buat lawak. Jadi kau buku. Come on lah. Anak bangsa, weh. Bangun. Aku buat macam Iswadi Muli. Bangun. Satu jari tak apa, jangan dua jari. Dua jari cerita lain nanti. Bangunlah. Sampai bila nak diperbodohkan ni? Pakai artis. Bagi tahu, ni UMNO, kerajaan ni bukan kerajaan bersama dengan DAP. Nampak? Dia punya cerita ni, semua tentang negeri Johor. Bang, kenapa hari ni baru tak mengaku? Ada otak fikir, kenapa hari ni baru tak mengaku ni? 4 tahun ni, elok je. 3 tahun ni kan? 3 tahun ni elok je. Bukan main kerja sama lagi. Sikit-sikit. Amdap mantap. Oh, bukan main lagi. Brother. Betul tak? Betul? Tiba-tiba nak pilihan raya ni. Oh, Amdap ini DAP. Kita tak nak kerja sama dengan DAP. Tolak. Alah, bodohnya. Tapi itulah guys. Sebab apa? Sebab korang. Korang tak nak ambil tahu pasal politik. Saya suruh ambil tahu, bukan berpolitik, bukan masuk parti. Aku tak suruh masuk parti. Aku bukan suruh korang berpolitik. Aku suruh korang ambil tahu. Supaya tak diperbodohkan. Itu pasal dia orang berani cakap dengan selambanya. Macam itu hari Ahmad Mazlan bagi tahu. Presiden kita dah bersumpah. Ni. Aku nak beritahu kat korang ni. Aku tak fitnah ni. Mazlan. Bodoh dia ni. Zahir. Sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi bahawa saya tidak akan menyokong Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri dan saya tidak akan bersama dengan PHDAP di hadapan beberapa ahli parlimen. Saya ada ketika itu. Sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi bahawa saya tidak akan menyokong Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri dan saya tidak akan bersama dengan PHDAP di hadapan beberapa ahli parlimen. Saya ada ketika itu. Saya ada ketika itu. Itu pasal dia jadi timbalan Menteri JKR. Faham tak, Mangkuk? Saya ada ketika itu. Presiden bersumpah. Wallahi wa billahi wa ta'alahi. Tidak akan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Hari ni Mak Mazlan timbalan Menteri bang. Itu hari timbalan Menteri Keuangan. Rombakkan Kabinet. Sekarang timbalan Menteri JKR. Sebab jadi saksi Zahid bersumpah.
Lain pula bersumpah laknat. Jadi timbalan Perdana Menteri dengan Menteri Luar Bandar lah. Korang ni yang sokong UMNO ni, aku tanya kau dah buat apa? Amdap mantap. Bodoh. Tahu bodoh? Bodoh. Tahu bodoh? Yang kata panggil bodoh. Jadilah cerdik macam orang Kelantan, orang Terengganu, orang Kedah, orang Perlis. Ni, anak Johor. Sampai bila nak ditipu ni? Dia bukan pasal state tu, dia pasal negara ni, negara. Korang macam tak sayang kita orang je. Korang memang tak sayang kita orang ke? Jangan ikut sangat si budak tu. Korang ada niat nak keluar daripada kita ni, nak bergabung dengan Singapura. Ada niat ke arah tu ke apa? Macam tak nak kawan je. Kau tak nak, kau tak nak kawan kita orang ke? Nak kawan tak nak kawan ni? Jangan. Kawan. Kawan kita orang ni. Proud lah kita sebagai bangsa Melayu. Kita nak selamatkan negara, guys. Selamatkan negara. Saya harap anak-anak Johor nampak lah benda ni.